So, Assalamualaikum geng. So, dalam video kali ni aku nak tunjuk korang cara-cara pasang benda ni geng. Benda ni. Apa tu? Kalau kat sini tulis bamboo blinds. Bidai jenis buluh. Okey, yang ni so ni aku dah pasang yang pertama. So ini ke depan. So aku nak pasang satu lagi kat sini. Okey, sebelum tu geng, aku beli benda ala ni dekat Shopee. So korang boleh cari search bamboo blinds. Okey. Nanti korang boleh cari kat Shopee. Okey, alright, jom aku tunjuk korang cara-cara pasang. Okey, let's go. Okay, so first kita buka dulu lagi. Kita buka bendalang ni. Tengok apa ada dalam bendalang ni. Okay, so bila korang buka bendalang ni, so dalam tu dia akan sampai ni lah, tirai ni lah, bidai ni, bidai buluh ni. Dia akan bagi sekali dengan skru. Skru dia bagi macam ni, tempat penyangkut dia lah. Okay, so ini tempat ikat dia, tempat penyangkut, tempat ikat. Cumanya kalau korang nak skru macam ni kan. Okay, skru ni korang kena ada wall plug. So wall plug dia tak sediakan. So nanti korang boleh pakai lah, cari wall plug. Kita tebuk dulu, kita ukur, lepas kita tebuk, baru kita pasang. Okay, so okay gang. So yang ini kita ukur dulu. Kita nak tengok dia punya, orang kata apa, kesimbangan. Kesimbangan tengok sama rata lah sana kita. Jadi korang perlu ada ni lah, penimbang air ni. Jadi kita nak apa, bila pasang tu tebuk lubang tak adalah dia lari. Okey. So ini aku buat macam ni. Dia ada banyak lagi cara, boleh pakai pipe penimbang air kan. Macam aku macam ni je. Tapi kalau nak ikutkan ni kau perlu 2 orang lah. 2 orang. So ni aku tebuk. Lepas tu baru aku letak penimbang air lah. Okey. Ni dah tanda. Lepas tu kita tebuk. Okay, so dah tebuk, masukkan wall plug. Okay, aku masukkan wall plug. Okay, alright. So dah masukkan wall plug. Lepas tu kau masukkan, lepas tu korang masukkan okay, yang besi ni kan. So nanti sampai besi macam ni. Okay. Ni kita masuk yang ni. Masuk yang ni kan. Tempat penyangkut dia. Kita pusing. Right. So, ni masukkan dulu. Okay, so dah pasang penyangkut ni. Lepas tu nanti korang sangkut bidai ni. Lepas tu letak penimbang air. Lepas tu baru kita tanda yang sebelah sana pula. Okay. So ni sudah gantung. Okay, right. So letak penimbang air. Letak penimbang air kan. Sini. Okay, so tanda. Okay, ni dah imbang. Dah seimbang, tanda. So dia area belah sini. Okay, tebuk lubang kedua. Kita tebuk lubang kedua. Then masukkan wall plug. Okay, aku masukkan wall plug. Then masukkan besi penyangkut ni kan. So, masukkan besi penyangkut yang kedua. So bidai ni ikut korang lah, korang nak arah mana.
Macam aku nak tempat tarik dia tu nak arah ke dalam belah sana. So ikut korang lah yang mana yang senang. Okay, satu siap. Okay, yang kedua. So aku dah siap geng, dah siap pasang, dah siap sangkut dua-dua. Jom kita test tarik tali. Tali dalam dia. Sini. Okay. So gelap sikit belah sini Okay, so ini adalah view dari sebelah Tadi kat luar, ni belah dalam. So bila dah siap tu kan, then korang boleh test lah. Test try tarik dia punya ni. Cumanya ni dia korang kena adjust sikit tali dia geng sebab yang ni tak masuk ni. So yang ini kena adjust tali. Nanti korang tengok macam mana aku adjust. Sebab tarik tak boleh, tak ada gulung kan. Okay, so yang ni tarik dulu dia punya ni. Okay. Tarik. Okay. So yang ini satu lagi. Okay, belah sana. Adjust. Korang masuk, korang tarik tali dia. Lepas tu masuk dekat belah bawah bidai ni. Nanti korang pasang, korang faham lah cara dia. Okay. So ini tak ni, bawa keluar dulu. Bawa keluar. Lagi depan, sana. Nak keluar, baru jumpa bas. Naik bas pergi sekolah. Hati bayang. Anak jalan tanah merah. Memang pergi sekolah tak pernah pakai kasut. Kasut dalam beg. Tak tutup, memang tutup. Dah tutup setengah, air tak ada datang. Okay. Okay. So gantung balik. So yang ni dah adjust kan. Dan korang masuk belah bawah dia. Okay. Alright. Okay, dua-dua dah masuk. Dia kiri dengan kanan geng Lepas tu dia ada satu tali terjuntai macam ni. Okay, korang adjust dulu dia punya bawah ni. Okay. So then baru korang boleh tarik. Ngam. Lepas tu adjust sikit-sikit lepas. Okay. Lepas tu ni tarik. Dia kalau macam sengit, korang adjust lah kiri kanan dia. Tak silap aku. Boleh. Sini. Kita tarik dua-dua. Okay. So bila korang dah tarik macam ni kan, bila korang dah tarik macam ni, kalau korang ikat, tali ni kena ikat. Kalau tak ikat dia terlepas. So dia ada bagi satu pin ni, satu tempat penyangkut ni. Dia macam ni. So kita letak je mana-mana. Nanti korang tebuk, lepas tu nanti korang pusing. Pusing dia, nanti dia tergantung lagi. So jom kita buat dia punya tempat yang ni kan. Okay, yang ni. Kita pasang ni. So nanti pusingkan tali dekat sini. Okay, alright, jom. Okay geng, so kalau kita tengok kat sini, dia bagi skru macam ni. Sekejap, korang tak nampak kot. Skru macam ni kecil. Okay. Macam ni. Macam ni.
Tapi itulah, skru dia ni pendek. Kalau aku letak kat batu tak boleh melekat, geng. Dia kena masuk kat sini kan. So yang ni aku pakai wall plug sendiri. Aku tebuk lah pakai wall plug, pakai skru aku sendiri. Lepas tu aku ikat skru sini. Nanti korang tengok lah. Okay, jom. Okay, macam ni pun dah kuat, geng. Pakai satu dah cukup. So kalau korang nak tebuk dua-dua, tebuk lah. Macam aku tebuk satu je. Okay. So lepas tu dah siap. Dan korang boleh tarik. So bila tarik kan dia gulung. Dia dah start tu, misalnya korang nak sangkut, korang gulung macam ni. Gulung macam ni. Gulung. Okay. Korang ikat lah. Okay, siap. Nampak tak? Okay, padu tak? So yang ni bila korang tarik tu, kan bila nak ikat tali dia, suruh korang gulung macam ni. Gulung macam ni. Okay, so nanti buka lah gulungan ni, nanti lepas tali dia akan jatuh bidai ni. So ini satu, ini dua. So ini belah dalam, pandangan belah dalam. Okay, so jom kita tengok pandangan belah luar pula. Ngam tak ngam? Okay. Okay, ini pandangan belah luar. Okay, ini aku tak ingat lagi yang tinggi dia berapa. Sebab ni aku tukang pasang je. Adik aku yang beli, dia suruh aku pasang. So ini dia turun, nanti korang boleh lah naikkan dia. So okay, geng, so aku rasa itu saja dalam video kali ni, cara-cara pasang bidai jenis bulo ni. Okay, so tak ada apa lagi kot nak cakap. So just aku nak bagi tahu yang mana baru singgah channel YouTube aku, Adik Zamli, korang tekan button subscribe. Korang subscribe kan, tekan button tu. Korang tekan button tu dan korang tekan loceng sekali supaya bila aku ada buat video baru tu dia akan keluar, muncul lah dekat YouTube korang. Okay, so insyaAllah nanti next video aku akan share video-video vlog ke, video-video DIY lain. Okay, nanti korang tengok je. Oh, cakap pun dah pelat. Okay, so itu saja dalam video kali ni. So insyaAllah, check it out. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.